Hi, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Okay guys, so untuk video hari ni, aku nak buat video Shopee haul ataupun unboxing parcel lah. Okay. So actually, I pada beli dua baju, satu phone case dengan satu lagi sandal. So total ada 4 parcel and kita nak tengok sendiri apa yang I beli. So nanti macam biasa link semua ada bakal letak link dekat description box down below. So kalau korang nak beli, korang boleh check out je link yang ada letak kat bawah. Murah je, tak mahal pun. Yang ada beli ni murah-murah je. So, kalau korang baru dan beli juga, korang boleh tekan butang subscribe and like video ni supaya ada lebih bersemangat lagi nak buat video. Okay, tanda support lah. Tanpa melengahkan masa, jom kita start unbox. So untuk pertama kita unboxing barang yang kecil dulu daripada beli casing. Sekejap kita ambil gunting. Untuk parcel yang pertama aku beli dia silicone case. Dia tulis iPhone 14 tapi sebenarnya ni untuk model iPhone 13. Okay. Samalah design 14 dan 13 sama. Actually nak kata baru tak adalah baru sangat. Dia beli phone iPhone 13. Lepas tu I tak ada buat video apa-apa, tak ada buat vlog pun time tu sebab time tu mood I tak rajin sangat buat video. So tak ada content pun. And sekarang I tengah pakai iPhone 13. Okay. Kalau lama pun ada lagi, ada dekat luar. Tu bolehlah buat edit-edit ke apa. So jom kita buka. Okay, sini ada. Ada logo Apple kat sini. Ini bahagian dalam dia. Okay. So actually dia boleh pilih color. Ada macam-macam color lagi korang boleh pilih. Korang boleh remark dekat bahagian message tu. Yang ada beli ni tak sampai RM10 pun. Okay. Dia masih tak pegang. Gunakan dia. Okay, lepas kita unbox parcel yang kedua pula. Untuk parcel yang kedua, aku nak unbox ni. Aku pada beli sandal. Sekarang tak nampak. Ya. Sekarang Harga ni saiz 44. So ni dia. Kita buka dulu. Ada belon-belon ni. So ni dia. Dia kat sini ada dia punya tau. Dia ada part belakang ada tutup macam ni. Depan dia sandal macam tu. Ni tapak dia. Lawa kan. Okay lah tu. Ada beli ni pun murah je. Ada beli ni tak rasa dalam RM10 lebih je. Tapi murah. Tapi cantik lah. Untuk kualiti dia ada puas hati. Dengan tapak dia kan. Lawa kan. Sekejap kita pakai. Tapi tak boleh nak tunjuk lah pula. Ayalah. Ada malas nak set up kamera balik. Kau tengoklah aku punya tak malas tu. Makin menjadi-jadi. Dah lama tak buat konten, makin malas. Okay. Lepas tu, next kita unboxing ni pula. Daripada beli kemeja. Ni kemeja ni from Yuka. Tak tahu kalau korang famous ke tak dengan jenama ni. Tapi rasa korang kenal kot. Jenama ni agak popular jugalah. Yes, order ni warna navy. Nampak tak? Saiz XL. Okay. Okay. Tada. Dia pattern V-neck macam ni. Untuk kain dia sedap lah. Material dia sedap dipakai. So, selesa lah. Nak pakai kemeja ni nanti. Oops. Cuma dia tak iron lagi je. Tengoklah kalau daripada record shot ada pakai baju ni ke sandal ni kan dia masuk kan. Kalau tak ada tak ada lah. Korang tengok je lah review orang dekat komen tu. Okay. Untuk kain dia setiap dipakai. Kalau korang pakai time panas memang selesa lah. Sebab dia memang kain sejuk lah. Okay. Ini dia punya tag Yuka saiz XL.
Okay, and last parcel terakhir kita. Berapa minit dah video kita? Baru 7 minit. Boleh lah tu daripada tak ada kan. Daripada tak ada konten langsung, lebih baik ada konten. Ini parcel terakhir kita. Tadam. Kita buka dulu. Ni dia. Ni warna lilac ke? Boleh lah. Ni dia. Tadam. Ni t-shirt plain je. Sebenarnya. Dia cutting oversize mungkin saya rasa. Saya pun tak tahu. So, untuk dia punya collar. Ni dia punya design. Mungkin lilac dia terang sikit lah. Dia macam dusty purple macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah Tapi asalkan warna purple. Actually yang beli ni sebab waktu korang dah nikah nanti nak pakai warna purple lilac. Lepas tu waktu dia sanding kita pakai warna navy blue. So itulah. Sebab itulah dia beli barang-barang ni. Tarif order ni saiz XL juga. Okay. So untuk kain dia memang tebal, korang tengok tu. Sekejap, aku baca dia punya ni. 100% cotton. Ada tak ingat, ada hasil dia 230 GSM lah, tak silap. Korang boleh dah tengok dekat bawah tu Kat link yang letak tu, korang tengok sendiri je lah. Okay, untuk jahitan dia memang kemas, korang tengok tu. Sama juga dengan ini. Okay. Dan korang tengok dia punya kain tu memang selesa jugalah. Baju ni tak mahal juga. I rasa barang-barang yang ada ni memang tak mahal pun. Dan RM10 je. Entahlah. Ada pun korang tengok lah. Ada pun tak ingat lah. Nanti ada kain bagi dia cantik-cantik. So itu sahajalah. Korang tengoklah collar dia. Macam ni memang selesa lah pakai. Okay. Ada saya t-shirt plain ni sebab dia nak matchkan dengan seluar yang baru beli sebenarnya. Tapi ini ada beli dekat kedai lah. Bukan dekat bukan dekat Shopee. Jadi daripada beli seluar ini. Dia warna macam grey macam tu. Jeans grey. So ada nak pakai dengan ni nanti. Macam tu. Okay. Inspired daripada Pinterest. Saya tengok. So saya rasa tu je lah. Kita punya konten hari ni. Tak payah lama-lama. So saya rasa tu je lah kita punya unboxing parcel hari ni. So kalau korang nak beli, aku ada letak link kat description box down below. Korang boleh tekan link kat bawah. And macam tu je lah video untuk hari ni. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan subscribe, like, comment and share. Kita akan jumpa di next video, okay? Bye.